Okey, disebabkan banyak permintaan yang nak mesin rumput yang baik, ini saya nak review dua mesin, antara dua mesin yang baik lah yang boleh abang pakai. Tapi macam biasalah, kalau abang cerita baik, jangan tanya harga. Kalau abang cerita harga, jangan tanya baik ke tak. Kedua-dua ni memang kira mahal punya barang, atas RM1,000. Okey, tapi tak adalah terlampau mahal, tak adalah sampai puluh-puluh ribu, tak ada. Kedua-dua item ni bawah 1,500 je. Satu ni adalah 541RB, yang ini keluaran daripada Husqvarna. Yang ini pula Mitsubishi. Mitsubishi ni ada 33, ada TB33, ada TB43. Tapi kedua-duanya antara yang paling ramai orang pakai antara dua ni memang Mitsubishi lah. Okey, Mitsubishi 33 dan juga 43. Alright. Kalau ada yang berminat untuk dapatkan mesin-mesin yang macam ni, dah tak nak mesin-mesin murah kan bang, saya tak nak lah mesin-mesin murah, bagi mesin rumput yang baik sikit boleh tak? Ni dia antara dua mesin rumput baik yang ada dekat kedai kita, ready stock. Bila-bila masa abang boleh dapatkan, abang boleh datang walk in dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang. Macam biasalah, abang nak pergi Seri Petaling ke, abang nak pergi Bukit Jalil ke, abang nak pergi Puchong ke, tiga-tiga kedai abang boleh pergi untuk dapatkan barang-barang yang macam ni lah. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, barang apa lagi yang abang nak saya review, abang boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.